Pusat ilmu telah pun dicemari dengan virus korupsi ini. Nasib baiklah graduan-graduan sarjana pendidikan dan juga pendidikan lepasan ijazah ini bolehlah buat kerja Grab, Foodpanda dan Shopee untuk membayar balik yuran PTPTN mereka yang sudah lama dibelanjakan oleh pengurusi, setiausaha, bendahari dan ahli lembaga koperasi B5 1788 ini. Universiti Kebangsaan Malaysia bukan satu nama yang kecil antara universiti terhebat di Malaysia dan ada skandal duit sebesar ini. Kalau universiti besar dan megah macam ni pun ada korupsi, salah guna kuasa, macam mana pula dengan badan kementerian dan juga tempat-tempat yang lain? Adakah mereka bebas korupsi ataupun tidak? Alip dah penat dengar cerita duit hilang, kes rasuah dan juga skandal yang silih berganti. Universiti, tempat yang sepatutnya menjadi pusat ilmu, telah pun dicemari dengan virus korupsi ini. Mana lagi tempat orang muda nak percaya? Jika gedung ilmu pun dah gagal menjaga amanah, ke mana lagi generasi muda harus memberi kepercayaan?